manusia ni selfish lah, dan untuk Assalamualaikum. Hai. Awak semua tahu tak hari ni kita nak buat apa? Kita mesti nak buat aktiviti sosial tentang life below water, kan? Lah, sebab kan tajuk kita kan pasal pembuangan plastik kan. So kita mesti dah cakap pasal tu kan. Apa kata kita pergi interview orang-orang lalang-lalang ni? Nak, jom. Sorry nak kacau, tapi hari ni kami nak spread awareness tentang pencemaran plastik yang telah menyebabkan banyak kesan negatif pada kehidupan akuatik ataupun kehidupan laut. Apa tahu tak yang sebenarnya kan kehidupan akuatik ni dah semakin terancam sebabkan plastik ni dah banyak sangat yang membunuh mereka. Yang pertama sekali saya nak tanya, abang tahu tak apa punca yang menyebabkan pencemaran plastik ni berlaku? punca faktor lah kan kenapa pembuangan plastik berlaku. Bagi saya manusia ni selfish lah, dia untuk menyenangkan dia sahaja dia buang dalam sungai. Itu je. Kalau untuk bagi abang, apa langkah yang paling berkesan untuk kita atasi masalah? Sebagai student kan, langkah sebagai student fungsi, contohnya kita mengurangkan penggunaan plastik. Contohnya kalau kita order panda ke, kita tak nak plastik, ataupun kita pergi beli belah ke, kita bawa sendiri plastik kita. Kalau tak ada ni plastik ni dibuang ke dalam laut ataupun sungai ataupun air, di mana air, kehidupan akuatik kita akan lebih selamat dan juga ekosistem kita pun akan lebih terjaga. Terima kasih abang. Memandangkan abang dah jawab, terus kami bagi propos, okay? Okay, terima Terima kasih. kasih. Bye. Kak Abang mana? Waalaikumsalam. Saya nak cuba. Boleh tak? Sekejap. Okay, ni saya ada flyers. Duduk. Boleh. Saya ada flyers berkenaan dengan pembuangan mikroplastik. Mana kan sekarang tidak Tasik kan? Okay. Sebab kalau akak tengok kat sekarang ni kan Tasik kita kan macam banyak sampah plastik kan? Betul kan? Saya nak dapat akak. Apa akak rasa faktor-faktor berkenaan pembuangan plastik dalam secara merata ni? Terutamanya dia melibatkan sungai kita Tasik tu sendiri. So sebenarnya saya rasa salah satu faktor dia sebab orang awam sendiri dia tak ada kesedaran tau. Dia macam tak ada rasa tanggungjawab dalam diri. Jadi dia nak ambil mudah, sampah tu dia buang di dalam sungai, dalam tasik. Betul. Kalau personally lah kan kita tahu kan setiap mana itu buat sampah tu rata-rata dia akan bagi kesan kan. Jadi kalau yang akak tengok ni, apa yang akak rasa pembuangan mikroplastik tu ke dalam sungai atau tasik tu dia akan bagi kesan apa dalam hidupan laut? Saya rasa salah satunya bila kita buang sisa plastik dalam sungai kan, mestilah hidupan laut tu dia boleh mati sebab mungkin diorang ingat itu makanan kan. Jadi diorang pun makan plastik tu. Jadi itu yang ada kejadian kes penyu mati disebabkan termakan plastik. Betul, saya setuju dengan jawapan Kak Ken. Soalan terakhir saya, apa yang akak rasa, apa langkah-langkah yang sebagai pelajar universiti lah utamanya kan, yang kita boleh lakukan untuk atasi masalah pembuangan sampah secara merata? Saya rasa sebagai pelajar universiti yang berilmu lah untuk boleh katakan, mungkin kita boleh gunakan social media kita untuk spread awareness ataupun kesedaran dekat orang awam. Sebab mungkin ramai orang awam ni macam mereka tak ada kesedaran endah tak endah ambil benda tu, macam anggap benda tu tak penting. Jadi mungkin kita boleh gunakan platform media sosial kita untuk beri kesedaran mengenai mungkin penjagaan alam sekitar, Terutamanya sungai lah, Tasik betul lah kan? Terima kasih. tak apa-apa, terima kasih.